Gambar siapa? Lionel Messi. Suka tak kau dapat kek tu? Suka. Tak best tu sebab darjah 1 dengan 2 saya banyak main. Idola saya ialah ayah saya sendiri. Oh, ayahnya. Siapa nama ayah? Sebut nama ayah. Erwin Zika bin Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube Sketsa TV, Dunia di Hujung Jari. Bersama saya Rizal Ismail. Jom borak. Apa lagi? Cerita je lah. Okay, hari ni pastinya macam biasa kita ada tamu yang sangat hebat. Kita nak kongsikan apa agaknya pengalaman dan juga kejayaan murid tersebut. Tapi macam biasa, kita ada topik bicara yang kita akan kongsikan juga bersama dengan tamu istimewa kita ni. Topik kita hari ni, tekun belajar, aktif sukan. Ke mana arahnya? Nak tahu arahnya kat mana? Nantikan kejap je lagi bersama tamu kita di Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Kembali lepas ni. Dalam pentaksiran bilik darjah, beliau telah mendapat TP 6 dalam 9 mata pelajaran dan mendapat TP 5 dalam 1 mata pelajaran. Antara jawatan beliau dalam bidang kurikulum dan juga co-kurikulum, beliau merupakan seorang pengawas sekolah tahun 6, menjawat jawatan naib bendahari, kelab media, naib pengerusi bola sepak, ahli jawatan kuasa pengakam dan ketua perhimpunan pengawas sekolah. Antara penglibatan beliau adalah larian Junior Soccer Ace peringkat kebangsaan, International Friendly Match Day peringkat antarabangsa, menyertai Awesome Caliph Camp peringkat daerah, menyertai Malaysia Friendship Cup peringkat negeri, menyertai Junior League Soccer Ace peringkat kebangsaan, menyertai Liga Perak 2022 peringkat kebangsaan dan menyertai Tadarus Al-Quran Perdana Remaja peringkat daerah. Berdasarkan pencapaian inilah, pihak sekolah berbesar hati menganugerahkan anugerah tokoh murid lelaki tahap 2 kepada Muhammad Akil bin Erwin Zika. Jom borak. Apa lagi? Cerita je lah. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail. Seperti yang saya janjikan, ada tamu istimewa kita pada hari ini. Bersama dengan saya, Akil. Assalamualaikum Akil. Waalaikumsalam. Sihat Sihat. Sejuk ke duduk macam ni? Tak. Nampak macam sejuk je. Okey kan? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ni Akil, sebelum tu Akil bukan sahaja seorang pengawas, kelab media juga, ya, ahli jawatan kuasa kelab media. Kau ada jawatan apa-apa kelab media? Naib bendahari. Naib bendahari untuk kelab media. Kemudian ada juga aktif macam-macam, ya, sukan, co-curriculum pun ada. Nanti kita nak cerita panjang lah. Okey, sebelum kita nak mulakan, tajuk kita macam saya bagi tahu tadi, tekun belajar, aktif sukan. Ke mana arahnya? Nanti kita akan cerita lanjut lah. Sebelum tu, kita nak buat challenge dulu Akil. Kita nak buat challenge. Sebab Akil kan pengawas. Pengawas sekarang ni apa dia punya ni? Jawatan. Dia punya apa? Ketua perhimpunan. Ketua perhimpunan kan. Okey, ketua perhimpunan mesti ada announcement masa dekat perhimpunan tu, nak bagi arahan pada pengawas kan, supaya jaga. Okey, macam mana agaknya cara Akil bagi arahan pada pengawas? Kita nak dengar. Okey, kita bagi 20 saat saja. Okey, silakan Akil. Perhatian kepada semua pengawas, sila jaga barisan kelas anda. Pastikan murid-murid dalam keadaan terkawal dan senyap. Wow, okey, dengar suara pun dah gementar pengawas lain. Okey, suara pun dah tegas. Jadi selayaknya lah jadi pengawas. Okey, Akil, untuk awal ni, saya nak kawan-kawan kat luar sana semua nak kenal lah. Siapa nama penuhnya? Mungkin nak cerita-cerita. Mak ayah, kerja apa, adik-beradik berapa orang? Boleh cerita pada kawan-kawan. Silakan.
Nama saya Muhammad Akil bin Erwin Zika. Saya anak kedua dari 5 orang adik-beradik. Berapa orang adik-beradik lelaki perempuan? 2 lelaki, 3 perempuan. Mak ayah kerja? Mak saya bekerja sebagai akaunten. Ayah saya bekerja sebagai jurutera. Jurutera. Dekat mana ayah kerja? Dekat Perak. Oh, Perak jauh lah. Jauh. Duduk sekarang di Kelang? Kelang. Ulang-alik? Ulang-alik. Oh. Setiap minggu. Mana jumpa ayah seminggu? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Tak rindu ke? Tak. Tak rindu ni je lah. Kalau rindu Call. Call je lah. Okay. Dah biasa dia kecil Dah. Okey. Dan kita pun nak ucapkan tahniah juga pada Akil, Muhammad Akil bin Erwin Zika yang baru ni mendapat anugerah tokoh murid lelaki tahap 2 tahun 2024. Tahniah kita nak ucapkan pada Akil. Terima kasih. Macam mana hari tu pengalaman naik pentas? Masa tu mak ayah datang tak? Datang. Ya. Yeah. Macam mana naik pentas, seronok? Seronok. Tapi ada rasa malu bila kena pandang depan. Ada malu kenapa? Kat ambil gambar? Waktu dia sebut biodata diri, kena pandang depan. Oh, masa biodata dia diri depan pentas macam tu. Oh. Malu segan lah. Okay, tak apa. Tahniah sekali lagi ya pada Akil atas anugerah tokoh murid lelaki tahap 2 bagi tahun 2024. Alhamdulillah. Syukur. Mesti bangga mak ayah kan. Dan hari ni kita nak cakap juga tentang tajuk kita tadi. Apa tajuk dia tadi? Tekun belajar, aktif sukan, ke mana arahnya? Ingat, bagus. Tu tokoh pelajar tu. Okey. Agak-agaknya kita nak minta pandangan Akil lah. Apa yang Akil faham tentang aktif sukan, tekun belajar ni? Kalau aktif sukan macam mana? Aktif sukan tu maknanya pandangan Akil. Contoh? Sertai sukan macam masuk pertandingan kan? Masuk pertandingan. Join pertandingan. Macam Akil sendiri join pertandingan? Kalau sukan ada kan? Ada. MSSD bola sepak. Boleh sepak. Kalau tekun belajar? Tekun belajar tu belajar banyak-banyak dalam kelas? Dalam kelas kena fokus dengan cakap cikgu. Ya, itu dia pandangan Akil tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, penglibatan dalam co-curriculum juga aktif kan? Okey, untuk uniform apa Akil join? Dapat join ujian penilaian rambu, lepas tu lulus. Untuk uniform apa? Pengakap? Pengakap. Okey, dan ada pencapaiannya lah? Ada. Dengan siapa guru pembimbing masa tu? Cikgu Rahman. Cikgu Rahman. Pencapaian dia? Ada kan? Ada. Okey, kita nak cerita lepas ni apa agaknya pencapaian Akil dalam uniform iaitu pengakap. Nantikan kejap lagi bersama saya Rizal Ismail dan Akil dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Anugerah terbaik mata pelajaran matematik dan sains dipersilakan Muhammad Akil bin Erwin Zika dari kelas 6 Mahir. Murid terbaik pentaksiran bilik darjah tahun 6. Dari kelas 6 Mahir dipersilakan Muhammad Akil bin Erwin Zika. Terima kasih kepada anda yang menonton kami di channel YouTube Sketsa TV, Dunia di Hujung Jari. Jom borak. Apa lagi? Cerita je lah. In the house bersama dengan Akil. Okey, Alhamdulillah tadi kita dah cerita tentang pengalaman Akil ya, dan juga latar belakang lah. Okey, tadi Akil ada sebut ya, pasal uniform. Akil join pengakap. Betul tak? Betul. Okey, tahniah kita nak ucapkan sebab saya dapat tahu Akil ada dapat anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri atau dikenali sebagai Anugerah Rambu Pengakap tahun 2024. Okey, tahniah sekali lagi kepada Akil. Boleh tak Akil cerita sikit macam mana agaknya proses nak dapat tu? Ada ujian ke ataupun ada apa-apa praktikal ke, kaut kaki ke baru dapat rainbow tu kan? Okey. Untuk dapat rambu untuk dapat rambu kena mula dengan buku log. Buku log keris gangsa darjah 4, keris perak darjah 5. Masa tu siapa yang bimbing?
buat buku log semua tu? Cikgu Rahman. Cikgu Rahman. Kemudian? Lepas tu buku log keris emas darjah 6. Lepas tu ada lagi buku log 7 buku log. Banyak. Sedang untuk apa buku log keris apa? Keris emas. Keris emas tu macam mana? Dia punya apa yang Akil kena buat? Kat dalam tu ada macam kita kena tulis dia macam buat nota. Berkaitan dengan pengakap. Kemudian? Ada juga yang kita kena ambil gambar aktiviti yang kita buat, lepas tu tampal dalam buku. Maknanya sampai lengkap. Okey, kemudian? Lepas tu apa lagi yang kena buat? Lepas dah siap tu hantar dekat pejabat pengakap dan tanda kalau hantar kat Cikgu Rahman. Cikgu Rahman check lah dulu kan? Cikgu Rahman check. Kalau ada salah, cikgu suruh buat pembetulan. Sampai dah betul baru hantar. Baru hantar. Okey. Lepas tu untuk dapatkan rambu ada ujian. Ujian kawat kaki, ujian rawatan kecemasan dan ujian ikatan. Maknanya dah selesai semua tu? Baru dapat rambu. Okey, baru dapat rambu. Siapa masa tu yang terlibat yang dapat anugerah yang sama? Nafis. Selain Akil lagi? Nafis. Hasif. Zafan. Ada 4 orang lah. Okey, tanah juga pada murid-murid yang lain tu yang mendapat anugerah yang sama. Anugerah Rambu Pengakap 2024. Ada tak pengalaman masa nak sibuk nak siap-siapkan tu, pengalaman yang rasa ada susahnya, dah putus asa lah, malas lah? Ada tak rasa macam tu? Sebab kan lama juga kan proses kan? Agak berapa minggu? Lebih 3 bulan. Lama. Waktu 3 bulan lama lah. Okay, mesti ada cabaran ni kan? Okay, apa antara cabaran dia yang Akil rasa? Waktu buat buku log emas, ada banyak latihan bola. Jadi clash. Nak berlatih pula. Lepas tu nak buat buku log lagi lepas tu kena buat 7 buku log dalam masa 6 bulan. Lamanya. Banyaknya masa saya 7 buku log tu. Tapi sempat lah. Sempat. Lagi apa lagi antara cabaran lain? Itu je. Itu je lah. Dan akhirnya walaupun dalam masa yang singkat jugalah kan, sebab Akil pengawas. Lepas tu nak belajar lagi, homework lagi nak siapkan kan. Jadi nak buat buku log dengan banyak 7 buku log, tapi berjaya untuk mendapatkan anugerah Rambu Pengakap 2024. Tahniah sekali lagi. Dan pastinya bila Akil ni nampak orang yang sangat kuat semangatnya nak siapkan satu perkara tu, mesti ada idola ataupun orang yang menjadi rujukan, ataupun Akil tengok dia nak jadi macam orang ni lah pasal nanti bagusnya dia macam tu. Ada tak idola? Siapa agaknya? Idola saya ialah ayah saya sendiri. Ayahnya. Siapa nama ayah? Sebut nama ayah. Erwin Zika bin Zakaria. Ayah kerja sebagai apa? Sebagai jurutera. Okay, apa yang Akil tengok nak jadi macam ayah lah? Ayah saya kuat usaha, bekerja keras untuk family, untuk keluarga. Saya ingat waktu bulan Ramadan, dia ada kerja kena buat macam tempat lah, ada construction. Waktu bulan Ramadan dia masih buat lagi. Bulan Ramadan kan letih penat kan? Kat mana masa tu? Dekat KL. KL. Ayah kerja dekat Kelang? KL. Kerja kat KL. Maknanya berulang lah. Maknanya Akil tengok dia punya semangat tekun bekerja tu walaupun puasa, tapi masih kuat. Okey, selain daripada tu ada tak yang lain selain daripada ayah? Ke ayah satu-satunya idola hatiku? Apa dia? Satu-satunya idola hati Akil. Okey, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Akil jadi macam ayah dia, kuat semangat. Tapi buktinya banyak juga anugerah-anugerah yang Akil dapat di sekolah, dan banyak lagi kita nak kongsi juga lepas ni berkaitan dengan pengalaman dan juga tajuk yang kita bincangkan hari ni. Apa tadi? Tekun belajar, aktif sukan, ke mana arahnya. Jumpa lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Akil. Jom borak apa lagi? Cerita je lah. Okay, jumpa lepas ni.
Okey, kembali bersama saya Rizal Ismail. Jom borak. Apa lagi? Cerita lah. Celah. Okey, bersama Akil. Hari ni kita dah cerita macam-macam tadi. Sedikit pengalaman idola dia, ayah dia. Katanya idola di hati ayahnya. Alhamdulillah. Dan tadi kita ada cerita pasal pengawas juga kan. Akil tadi kita dah buat challenge dah. Cara bagi arahan pada pengawas di perhimpunan kan. Okey, kita nak tahu juga masa mula-mula dilantik jadi pengawas tahun 2 tu biasa jadi pengawas percubaan dulu kan. Okey, kemudian darjah 3 baru jadi pengawas. Betul lah, cuma masa tu sayangnya COVID. Jadi Akil happy ke tak happy? Bila COVID tu tak bertugas, tak apa kan? Happy ke tak happy masa tu? Happy. Oh, happy. Oh, jadi happy maknanya masa nak jadi pengawas tu sebenarnya atas di Akil sendiri ke, atau sebab cikgu pilih ke, atau mak suruh Akil, ibu nak nanti kat sekolah jadi pengawas tau. Ke macam mana? Mak saya yang suruh. Oh, mak yang suruh. Kemudian cikgu pun? Cikgu bagi tawaran. Okey. Saya cakap kat mak saya tak nak. Tapi mak saya kata mak saya suruh terima. Apa yang buat awak rasa nak tu? Kata-kata yang mak awak cakap kat awak, kat Akil? Kena jadi pengawas. Sebab? Sebab barulah Pengalaman. dapat pengalaman. Sebagai pemimpin tu. Jadi bila dah mak cakap macam tu, redha je lah. Redha je. Redha je lah. Alhamdulillah. Dan dah jadi pengawas sampai darjah 6. Dah jadi ketua perhimpunan pun, dapat tokoh dah. Alhamdulillah. Nak tahu juga, mungkin ada pengalaman suka duka kan. Jadi pengawas ni biasalah. Kadang-kadang kawan-kawan rapat ni kita nak tegur pun macam serba salah tapi bila rehat-rehat tengok kawan, oh habisnya main lari. Jadi pengawas susah nak main ni macam orang lain. Ada tak pengalaman macam tu? Ada. Pengalaman yang best dulu apa? Yang best dapat keluar rehat awal. Oh, rehat awal, okey. Lepas 5 minit awal ni biasa kan? Betul? Lepas tu dapat banyak sijil sebab dapat sijil watika, sijil pengawas. Yelah, pengawas dia banyak pelibatan. Tu yang bestnya ada banyak dah lagi. Itu je. Takkanlah itu je. Dengan ni kawan-kawan masih bertugas? Bila dengan kalau kat kantin bila dah kosong, kadang-kadang main juga. Oh, ambil peluang lah. Mana tak ada orang, tak ada murid lain ni Okey. Dan yang tak best ni tu apa? Sampai rasa macam terpaksa je nak jadi pengawas ni Yang tak best tu sebab darjah 1 dengan 2 saya banyak main. Oh. Lepas tu bila dapat jadi pengawas tu saya macam terkejut ke aku macam ni pun cikgu pilih ke? Oh, terkejut macam tu. Masa tu cikgu siapa yang pilih? Ingat lagi tak masa tahun 2 kan? tak ingat dah. Tak ingat dah. Yang lepas tu kalau macam dalam kelas, kalau macam waktu rehat, yang lain semua main lari-lari, pengawas tak boleh. Oh, tengok je lah. Tengok dan tegur lah tapi sebenarnya dalam masa yang sama, walaupun Akil rasa macam tu, itu sebenarnya cara didikan kat sekolah supaya disiplin. supaya Akil jadi murid yang berdisiplin. Maknanya terkawal semuanya. Memanglah boleh main tapi curi-curi je lah kan. Tapi main jugalah kan. Okey, apa pun kena pandai jaga diri kat sekolah kan. Okey, tadi Akil ada bagi tahu Akil ada join bola sekolah dengan cikgu siapa yang bimbing? Ustaz Adli, Cikgu Fakir, Lagi? Cikgu Baim, Coach Zaman. Masa tahun berapa? Tahun 4. Tahun 4. Mana tahun 4 dah start main bola. Ada tak join kelab ke kat mana-mana luar? Ada. Kelab apa yang join? Kelab Soccer Ace. Kat mana? Dekat sekolah ni pun ada. Oh, buat kat sekolah? Oh, okey. Dia punya apa? Dalam kelab tu ada tak join perlawanan patut ada pencapaian tertinggi, ada tak? Ada join peringkat kebangsaan. Oh, kebangsaan. Kat mana masa tu? Dekat Cyberjaya. Lawan semua cawangan Soccer Ace dari ada 4 negeri rasanya. Oh, banyaklah 4 negeri. Negeri Selangor? Selangor, Perak, Melaka, Negeri Sembilan. Lepas tu masa tu dapat pencapaiannya? Tak ada. Tak ada kemenangan? Dia ada menang, pengalaman lah. kalah dekat suku akhir. Oh, suku akhir. Mana sampai suku akhir lah. Maknanya ada pengalaman sampai tahap tu lah, pencapaian kan. Okey, kemudian pemain bola yang Akil rasa nak jadi macam dia, idola lah. Lionel Messi. Lagi seorang je? Seorang je. Kenapa nak pilih dia? Siapa sebutannya nama satu? Lionel Messi. Lionel Messi. Sebab Kalau ada siapa mungkin lepas ni birthday bila?
31 Januari. Oh tak lama lah. 31 Januari. Sebab video ni tak tahu keluar bila kan. Kalau siapa tahu, siapa nak bagi hadiah ke kek kan, kena bagi yang ada gambar siapa? Lionel Messi. Suka tak kau dapat kek tu? Suka. Okay. Jadikan dia idola tu kenapa? Walaupun dia pendek tapi dia boleh saing dengan orang-orang lain yang tinggi. Okey, bagus. Tak apa. Kecil-kecil cili padi. Cili padi ke cili api? Cili padi. Cili padi. Okey, alhamdulillah walaupun kecil tapi sangat menyengat. Sukan pun boleh. Ya, jadi pengawas pun boleh. Pelajar cemerlang pula, alhamdulillah. Masa hari anugerah tu dapat apa, tokoh PBD ada dapat juga kan? Berapa? Mata pelajaran apa yang terbaik? Mata pelajaran matematik dan sains. PBD terbaik. Itu je dengan tokoh murid. Yang subjek lain dapat 5-6 lah. Ada 5 ada 6. 6 hampir semua. TP5 hampir semua. 1 2, TP5 2. Maknanya yang lain 6. Alhamdulillah. Maknanya memang cemerlang lah. Kalau dah 5, 6 tu memang cemerlang. Tahniah kita ucapkan kepada Akil. Dengan apa, aktif bolanya, bijak pula dalam sukannya. Macam tajuk kita hari ni Akil, apa tadi? Tekun belajar, aktif sukan, kemana arahnya. Pada pendapat Akil, macam Akil sekarang ni kan kat sekolah rendah, aktif sama benda ni, nak bagi masa tu macam mana? Sukan lagi, nak belajar lagi, nak buat homework lagi kan? Lepas tu nak buat buku log tadi lagi. Macam mana Akil bagi masa? Macam kalau waktu ada training kat sekolah, setiap hari petang, pagi petang. Waktu kalau waktu pagi tu, awal pagi belajar dulu. Lepas pukul berapa awal pagi? 8 mula training. Ada satu masa tu belajar. Lepas tu dalam pukul 11, 10.30 masuk kelas, kena belajar balik. Kalau saya balik rumah tu dekat dah penat lah. Kalau saya rasa nak belajar, baru saya belajar. Mana rehat lah, ada masa rehat kejap. Kemudian dah rehat, badan dah okey, dah tak lesu, baru sambung belajar. Maknanya ada susunan jadual tu. Nampaklah Akil memang orang yang committed belajar. Sukan pun sangat aktif. Kita nak share lepas ni tip pelajar cemerlang. Dah sedia kan? Dah. Kita nak 3 boleh? Boleh. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Lepas ni bersama Akil dalam tajuk kita hari ni, tekun belajar, aktif sukan, kemana arahnya? Lepas ni. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail, Jom Borak. Apa lagi? Ceritalah bersama Akil. Kita dah cerita tadi tentang kejayaan Akil, banyak sangat kejayaan yang pastinya bagi inspirasi pada kawan-kawan kat luar sana tu. Dan kita nak tahu juga, ada tak pencapaian-pencapaian lain yang Akil dapat selain daripada uniform, pengawas apa semua tu? Ada. Apa antaranya? Saya masuk Kangaroo Mat Competition dan dapat bronze award. Yang tu Akil buat apa? Dia ada soalan mat, tapi soalan mat bukan macam soalan sekolah. Bukan yang macam biasa lah. Mencabar lah maksudnya soalannya. Dan dapat anugerah? Bronze. Yang tu yang tertinggi? Paling tinggi gold. Oh, gold. Maknanya dapat yang sederhana ke apa? Macam nombor 3. Oh, okey lah. Maknanya capai lah. Okey, kemudian DSC kan katanya ada terlibat dengan digital kompetensi. DSC Digital DCS sorry DCS Digital Kompetensi Score. Yang tu apa tahap pencapaiannya? Saya dapat Digital Advance. Tertinggi. Oh, tahniah. Yang tu macam mana Akil buat apa? Cara jawab soalan tu jawab dengan komputer ke? Okey. Antara soalan dia apa? Boleh share tak? Dia tanya macam mana nak sambung, contoh ada banyak-banyak plug. Dia tanya mana yang betul, mana yang salah. Ada yang salah tu, plug tu serabut. Dia banyak sangat plug dekat dalam satu extension. Yang lagi satu tu plug tu dia letak elok
tak banyak sangat. Makna mencabar memang kena fikir betul-betul lah. Kalau tak fikir betul tak dapatlah jawapan dia kan. Yang tu dapat paling tertinggi. Alhamdulillah. Kemudian ada tak Akil join apa-apa persembahan terpentas? Kan biasa kan main bola je kan. Di Barat. Ada juga di Barat masa majlis? Majlis apresiasi tahun 6. Okay, lagi? Lepas tu saya masuk khatam Al-Quran dengan pantomin. Pantomin apa? Masa hari guru Hari kanak-kanak? Cikgu Ayub. Time Cikgu Ayub Bersara. Masa tu dia buat pantomin. Okey, saya perasan masa tu. Yang ada murid nakal tu Awak jadi ayah masa tu? Jadi apa? Saya jadi kawan. Saya jadi kawan kepada orang yang kena bully. Jadi kalau nak tengok video tu, Akil berlakon dalam pantomin tu, tengok je dekat Sketsa TV. Ada cari je hari persaraan guru besar kan, Cik Ayub masa tu. Okey. Ada tak lagi yang Akil nak share pencapaian-pencapaian lain selain daripada yang Akil sebut tu? Saya waktu dah dapat ikon pengawas. Dalam redha tak redha tu pun dapat juga ikon Ke masa tu dah redha dah dah. Dah redha lah. Masa jam 4 dah start. Alhamdulillah dapat jadi pengawas walaupun mula-mula tu macam tak berasa Itu orang kata redha ibu bapa tu lebih penting kan. Bila ibu bapa redha, insya-Allah Allah pun akan redha dan hati kita akan tenang lah, insya-Allah. Okey, kita dah tahu dah pengalaman kejayaan Akil. Kawan-kawan kat luar sana tu mesti jadikan Akil sebagai idola, inspirasi dia. Boleh tak share 3 tips belajar cermelang? Sebab Akil tadi kan dapat anugerah Tokoh murid. Ya, tokoh murid tahap 2 2024. Okey, silakan 3 tip. Yang pertama. Yang pertama jaga kewajipan, jaga solat. Yang pertama jaga kewajipan solat waktu. Okey, yang kedua? Kedua, sentiasa usaha, jangan putus asa. Yang ketiga, jaga hubungan dengan orang, ibu bapa, cikgu, kawan-kawan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah terjaga semuanya, insya-Allah berjaya. Insya-Allah berjaya dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Kita doakan juga kejayaan Akil dalam apa je yang Akil buat lepas ni. Sebab lepas ni dah sekolah menengah kan. Kita nak tahu juga sebelum tu. Agak-agak lah Akil rasa fikir, tengok kawan-kawan ramai je yang bagus. Kenapa cikgu pilih aku jadi tokoh ni? Agak-agak kenapa cikgu pilih jadi tokoh ni? Pada pandang Akil sendirilah. Bukan kita nak puji diri sendiri kan, tapi yang Akil rasa. Saya rasa sebab mungkin saya dapat cemerlang dalam akademik. Cemerlang akademik dan ada juga pelibatan koko dan sukan. Itulah Akil fikirlah. Kerendah diri ni. Okey, dia rendah diri sebenarnya segan nak cerita tentang kebaikan diri. Baguslah. Merendah diri tu bagus kan. Mana tak membangga-bangga dan riak dengan kejayaan tu. Kita doakan mudah-mudahan Akil tercapai apa-apa saja ceritanya. Dah darjah 6 ni dah dapat tawaran mana-mana sekolah lepas ni, sekolah menengah? Belum. Baru dapat sekolah menengah kemasaan Raja Mahadi. Target nak pergi mana? MRSM? SPP Alam Syah. Target lah tu. Amin, mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan tercapai impian Akil. Amin. Dengan dia punya ketokohan, kejayaan dia, insya-Allah ada rezeki tu. Kita doakan bersama. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, akhir ni kita nak tahu juga moto yang Akil pegang sepanjang Akil skor rendah ni, apa agaknya? Mesti ada kan? Boleh kongsi dengan kawan-kawan. Jika tidak usaha, tiada hasilnya. Okey, cuba ulang sekali lagi. Apa dia? Jika tidak usaha, tiada hasilnya. Ya, tiada hasilnya. Okey, jadi perlu berusaha dengan tekun dan gigih untuk capai apa je yang kita nak buat. Sukan ke, akademik ke, badan uniform ke, ada usaha, insya-Allah ada hasilnya. Tinggalnya kita sabar je nak tunggu kejayaan tu bila. Kadang-kadang kita usaha tu lama tapi kejayaan tu di hujung nanti baru ada kejayaan. Sabar tu yang paling penting Akil. Alhamdulillah kita dah share macam-macam tentang Akil dan pengalamannya. Kita nak minta Akil bagi penghargaan, ucapan terima kasih kepada ibu ayah, kepada guru-guru, kawan-kawan yang support Akil buat apa je kan, sukan dan sebagainya. Terima kasih kepada cikgu-cikgu, ibu bapa dan rakan-rakan dan orang-orang di sekeliling saya yang sentiasa support dalam apa je lah yang Akil buat kan. Sukan ke, dari segi akademik, guru-guru kat sekolah dalam kelas, walaupun waktu belajar saya bercakap, cikgu selalu tegur, terima kasih cikgu.
Kalau cikgu tak tegur, mungkin saya tak dapat tokoh. Keseimbangan tu macam Akil cerita tadi kan. Maknanya ada masa belajar, ada masa sukan. Mungkin ada kata-kata akhir ataupun kata-kata yang Akil nak sampaikan pada kawan-kawan kat luar sana. Adik-adik kat luar sana yang nak jadi tokoh ni, macam Akil ni. Bukan senang tau nak buat tokoh. Tahap 2 kan ramai. Jadi Akil terpilih seorang. Jadi sharekan kat kawan tu macam mana nak jadi tokoh murid ni. Nak jadi tokoh, usaha banyak-banyak, jaga hubungan, tunjukkan kebolehan peribadi kita, peribadi yang baik, disiplin, hormat cikgu, dalam kelas fokus. Kalau main sukan, jangan tinggalkan pelajaran. Dengan kawan-kawan? Dengan kawan-kawan, jaga hubungan dengan kawan-kawan. Kalau bergaduh dengan kawan-kawan, minta maaf. Jangan berpanjangan. Kalau contoh kita tidak minta maaf, dosa tu akan kekal kat kita. Oh, jadi kalau ada kesalahan terus minta maaf. Barulah hati tu tenang je kan nak buat apa-apa perkara. Okey, ibu bapa. Ke dah tadi ibu bapa? Dah. Guru-guru? Dah. Pentadbir? Guru besar Puan Saadia. Terima kasih Puan Saadia memilih saya sebagai tokoh murid. Guru-guru yang pilih, terima kasih. Saya sangat hargai pencapaian itu. Itu je? Itu je. Okey, Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi kepada Akil. Pastinya rakan-rakan sangat terinspirasi dengan kejayaan yang Akil perolehi. Kita doakan yang terbaik untuk Akil. Okey, kita jumpa lepas ni dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Kembali lepas ni. Alhamdulillah, dah di penghujung podcast kita hari ni. Jom borak. Apa lagi? Cerita je lah bersama Akil tadi. Dah kongsi macam-macam pengalaman dan kejayaan. Apa yang saya boleh ulas pasal Akil ni? Yang pertama, seorang murid yang sangat penyabar, hebat. Pastinya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, segala sikap, adab yang ditonjolkan tu. Kemudian kecil-kecil, cili api. Walaupun kecil tapi berapi. Boleh join semua benda dengan keseimbangan. Dan pastinya memperolehi kejayaan yang sangat luar biasa. Dan insyaAllah pastinya menjadi inspirasi pada murid-murid di luar sana. Akil juga merupakan ikon pengawas tadi kan. Okay, pengawas kena tengok apa yang Akil buat dan ikut segala apa yang ditonjolkan sebagai pengawas juga. InsyaAllah kita berjumpa di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail dan Akil. Terima kasih Akil. Sebab sudi luangkan masa bersama kita. Mungkin ada ucapan pada Sketsa TV Ustazah Fitri juga kat depan tu. Terima kasih Ustazah dan Cikgu Rizal sebab ajak saya buat rakaman ni. Ya, dan pasti rakaman ni akan kawan-kawan lain semua tengok nanti. Dan teruja lah nak tahu apa resepi kejayaan Akil. Okay, kita jumpa lagi di lain pertemuan dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Okay, bye. Assalamualaikum.